Okey, bila saya mencetuskan idea 100 tahun KPKP terus relevan, dia lebih kepada keyakinan bahawa selagi ada kerajaan Pahang ni di negara Malaysia ni, setelah satu abad KPKP boleh bertapak, maka tidak mustahil KPKP ni boleh terus relevan, ya? Sebab sama ada untuk anggota mahu pun sakit tangan sendiri. Okey, sebab pertamanya untuk anggota khasnya kan, kita amat berharap bila kita telah habis satu abad dan kita berada pada abad yang kedua, jadi menjadi tanggungjawab kepada anggota-anggota kerajaan yang ada sekarang untuk kembali sekurang-kurangnya untuk kita kata sustain untuk maintain apa yang kita ada sekarang ataupun menjadi lebih baik lagi. Sebab kita sedia faham sekarang ini adalah zaman digitalisasi, ya, dan kemudian bahawa amat kurang penyertaan daripada generasi baru, ya. Dan kita berharap bahawa dengan sejarah dan juga data yang kita ada, dengan pencapaian kita ada, kita memang tidak mustahil bahawa kita memang ada, kita dah terbukti bahawa kita boleh berjaya, dan kita yakin dengan sokongan daripada kaki tangan kerajaan yang baru, yang masih belum menyertai ini, kita yakin bahawa KPKP akan terus maju dan lebih baik akan datang. Dan kepada warga kerja atau berkaitan KPKP, saya amat yakin kerana dengan idea-idea yang baru dengan ni, dan saya yakin bahawa mereka akan terus mencetuskan banyak lagi perubahan, sama ada dari segi dari segi governance, atau dari segi cooperative governance dan juga integriti. Dan saya yakin generasi baru ni mampu melonjakkan lagi prestasi KPKP untuk akan datang. Saya rasa dan itu adalah satu motivasi yang baik kepada sama ada anggota dan juga kaki tangan, sebab semuanya telah terbukti dengan fakta dan data yang kita ada. Kita yakin bahawa semua itu memang KPKP akan terus dan kekal relevan, insya-Allah dia akan datang. Terima kasih.